Aku ingat aku ni dah susah sangat dah. Rupanya ada orang lain yang lagi teruk sampai nak makan pun tak lepas. Hari tu aku duduk dekat beranda rumah je, suapkan anak aku makan. Makan pun bukan sedap mana. Nasi putih dengan sup telur je. Tu je yang aku mampu buat hari tu. Memang kalau ikutkan hati, sedih lah. Kadang aku tengok budak lain makan elok. Ada ayam, ada sausage, ada nugget, macam-macam. Anak aku pula hari tu makan nasi dengan sup telur je. Tapi nak buat macam mana? Hujung bulan memang duit tengah ketat gila. Aku ni bukan tak nak bagi anak makan sedap. Nak sangat. Tapi bila hidup kau jenis cukup-cukup makan, kau dah tak fikirlah lauk apa best. Kau fikir macam mana nak pastikan hari ni masih ada benda atas pinggan. Suami aku kerja, tapi gaji dia bukan besar mana. Aku pula kadang-kadang ada ambil kerja kecil-kecil kalau orang cari. Kadang ada, kadang tak ada. Bila campur bil, barang dapur, barang anak, semua sekali, memang tinggal cukup-cukup je. So, hari tu yang ada dekat rumah cuma benda basic je. Beras ada, telur ada. Jadi aku buat sup telur je lah. Aku duduk dekat luar rumah, suapkan anak aku pelan-pelan. Anak aku makan je. Dia bukan jenis memilih sangat pun. Kadang benda tu lagi buat aku rasa sebab. Sebab budak kecil pun macam dah faham hidup kami ni bukan senang. Tengah aku suap dia makan tu, aku perasan ada seorang budak lelaki berdiri dekat pagar rumah aku. Kurus, comot, diam je. Dia tak cakap apa-apa pun. Dia cuma pandang ke arah kami. Pandang makanan anak aku. Sumpah, masa tu aku terus rasa lain macam. Sebab aku ni tengah rasa makanan atas pinggan anak aku tu dah serba kekurangan dah. Tapi budak tu pandang macam makanan tu besar sangat untuk dia. Aku tengok muka dia lama sikit. Memang nampak lapar. Bukan lapar biasa-biasa. Jenis muka yang letih. Mata pun lain macam. Aku tak tahu macam mana nak explain, tapi sekali pandang je, aku dah boleh rasa budak ni macam dah lama tak makan betul-betul. Aku pun panggil dia. Dek, nak makan? Mula-mula dia diam, macam takut. Macam tak sure aku ni betul-betul ajak dia atau tak. Aku tanya lagi sekali. Nak makan tak? Kali ni dia angguk. Kecil je angguk dia. Tapi masa tu memang terus rasa ketat dada aku. Aku terus tengok pinggan anak aku. Tengok periuk sup. Tengok nasi yang tinggal. Dalam kepala aku masa tu memang terus berkira kejap. Cukup ke? Kalau bagi dekat budak ni, nanti malam macam mana? Anak aku cukup ke? Tapi entahlah, bila tengok muka dia tu memang tak sampai hati. Aku terus bangun, ambil satu pinggan lagi, letak nasi, tuang sup telur, lepas tu aku bagi dekat dia. Dia duduk dekat tangga luar rumah aku, terus makan. Cara dia makan tu yang aku tak boleh lupa. Dia bukan makan gelojoh macam orang tamak. Dia makan laju, tapi macam orang yang dah tahan lapar lama. Macam orang yang makan sebab dia betul-betul perlu, bukan sebab dia memilih atau mengadah. Aku duduk je tengok dia makan. Anak aku pun diam je tengok. Masa tu jujur aku cakap, aku rasa malu dengan diri sendiri. Sebab selama ni aku asyik rasa hidup aku yang paling sempit. Aku asyik fikir kenapa aku tak boleh bagi anak aku makan lebih elok. Kenapa rumah orang lain macam senang je beli macam-macam. Tapi rumah aku kena berkira sampai lauk pun ulang benda sama. Tapi depan mata aku masa tu ada budak yang tengok nasi dengan sup telur pun macam tengok rezeki besar. Aku tanya dia perlahan, dah lama tak makan? Dia jawab tak pandang aku pun. Dia cakap, semalam petang. Sumpah masa tu aku terus rasa nak nangis. Semalam petang? Maknanya budak ni bukan setakat lapar biasa. Ini memang perut kosong lama. Aku tanya lagi, mak ayah mana? Dia diam. Aku tak tanya banyak dah lepas tu. Sebab dari cara dia diam pun aku dah boleh rasa hidup dia bukan senang. Aku terus tambah lagi sikit nasi dalam pinggan dia. Sup yang tinggal aku tuang je semua. Masa tu aku dah tak fikir sangat dah. Cukup ke tak untuk malam nanti. Yang aku tahu, budak depan aku ni memang perlukan makanan tu lagi dari kami masa tu. Lepas dia habis makan, dia cakap dekat aku, terima kasih kak. Ya Allah, cara dia cakap tu memang buat aku pecah terus. Bukan sebab ayat dia tu besar sangat, tapi cara dia sebut tu macam orang yang dah lama tak rasa orang ambil kisah pasal dia. Aku terus masuk dapur. Konon nak ambil air. Padahal aku masuk sebab aku dah tak boleh tahan sebab. Aku berdiri dekat sinki. Lepas tu aku nangis sorang-sorang. Bukan sebab makanan dekat rumah dah berkurang. Tapi sebab masa tu baru aku sedar. Selama ni aku ni sibuk sangat kira apa yang aku tak ada. Sampai aku lupa ada orang lain yang langsung tak ada apa-apa.
Aku keluar balik lepas tu. Tengok anak aku duduk dekat sebelah budak tu. Anak aku siap hulur sudu dekat dia, macam suruh dia ambil lagi kalau dia nak. Masa tu memang terus rasa hancur. Budak kecil pun tahu macam mana nak kongsi. Kadang orang dewasa yang cukup makan tiap hari pun belum tentu ada hati macam tu. Lepas budak tu habis makan, aku bungkus sikit nasi yang tinggal dengan kuah sup dalam bekas kecil. Tak banyak mana pun, tapi at least ada untuk dia simpan lepas tu. Sebelum dia jalan, aku cakap dekat dia, "Kalau lapar lagi, datang sini ya." Dia angguk je. Lepas tu dia jalan keluar dari pagar rumah aku perlahan-lahan. Aku duduk balik dekat beranda. Tengok pinggan anak aku. Tengok periuk yang dah hampir kosong. Tengok rumah kecil aku yang panas dan biasa-biasa tu. Dan masa tu aku rasa macam, ya Allah, selamanya aku still ada macam-macam lagi rupanya. Aku still ada nasi. Aku still ada pelur. Aku still ada dapur. Aku still ada rumah. Aku still ada anak yang aku boleh suap. Budak tu, nak makan pun belum tentu. Sejak hari tu memang aku dah tak pandang lauk simple dalam rumah aku dengan cara yang sama. Dulu aku tengok nasi dengan sup telur ni macam, alah kesiannya anak aku makan ni je. Tapi hari tu aku sedar, untuk sesetengah orang, nasi dengan sup telur tu pun dah cukup besar nilainya. Aku bukan cerita ni sebab nak orang cakap aku baik. Serius bukan. Aku cerita ni sebab hari tu aku sendiri yang kena tampar dengan rasa insaf. Kadang kita rasa hidup kita paling susah. Kadang kita rasa rezeki kita kecil sangat. Tapi sebenarnya dekat luar sana, ada orang yang tengok makanan paling simple atas meja kita pun dengan mata yang penuh harapan. Kalau jadi dekat korang, korang sanggup tak kongsi makanan terakhir yang tinggal dekat rumah dengan orang yang lagi lapar daripada kita?